Hai 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 hai. Apa ini Family Channel? Hari ini saya nak masak satu menu, iaitu isi janik gulung dengan usus dia, hati dia dengan jantung dia. Masak sup guys. Okey, selamat pagi guys. Hari ini saya ada nak menceritakan satu menu yang saya nak masak pada hari ini guys. Okey, yang saya beli di pasar pagi tadi guys. Yang saya gulung-gulung guys, isi dia nanti. Okey, jom kita tengok guys. Yang ini tahu food. Tahu yang kita nak campur dengan isi nanti. Yang ini taufu. Tengok taufu. Yang kita beli. Yang ini harga dia tak mahal lah, RM1 satu taufu ni. Yang ini jantung janik ataupun jantung babi guys. Yang ini hati dia. Hati dia, kau tahu tak? Tengok. Yang saya beli sikit-sikit je saya beli ni guys. Yang ini usus dia. Usus janik ataupun babi. Yang ini isi yang kita sudah besen, ataupun yang kita sudah apa orang cakap tu, ya dah besen lah. Kecil-kecil, lepas tu kita gulung-gulung nantilah kan. Tengok ini pula sayur salad. Kita nak campurkan nanti guys. Okey, good. Lepas tu kita nak masukkan usus dia. Kita rebus dulu kan. Sebelum kita nak masak, kita rebuskan dulu supaya dia lembut sikit. Yang ini jantung dia pun kita rebus. Nampak? Masukkan jantung dia. Sampailah dia lembut. Lepas tu kita nak masukkan hati dia. Hati dia pun kita rebus juga. Bagi dia tahan lama guys. Tengok. Okey, lepas tu isi yang dimesinkan tadi. Kita campurkan dengan lada. Campur lada. Lepas tu kita campurkan serbuk perasa. Masukkan sekali. Okey guys, satu sudu. Lepas tu kita masukkan sos tiram Maggi. Bercampur dengan isi dia juga. Tengok. Lepas tu saya masukkan tepung jagung. Masukkan tepung jagung, bagi dia boleh digulungkan. Okey, kita gaul-gaul guys. Tengok, gaul-gaul dia sampai sebati. Gaul lagi, gaul. Gaul sampai dia rata. Okey, kita masukkan lemak janik tadi. Okey, kita girau-girau. Lepas tu kita girau-girau dia. Masukkan halia bawang putih. Bagi dia naik bau. Okey, kita girau. Kita kacau dia sampailah naik bau harum. Orang sebelah pun hidup macam sedap je. Okey, kita masukkan air. Alamak, saya pun tersalah masuk pula. Merecik pula. Aduh. Okay, masukkan air sampai dia mendidih. Baru kita masukkan usus yang kita sudah rebus tadi, yang kita sudah potong tadi. Tengok. Masukkan yang ini jantung dia. Masukkan jantung. Lepas tu kita masukkan hati dia. Okey guys, itu dia. Lepas tu kita gaulkan sampailah dia melidih. Tengok resipi saya ni guys. Bukan kaleng-kaleng ke tau. Yang ini
babi ataupun janik yang kita mesin tadi, kita gulung-gulungkan dia, masukkan dalam kuali. Gulung kecil lah, ikut sesuka hatilah, nak besar ke nak kecil ke. Gulung-gulung, masukkan. Tengok. Lepas tu saya masukkan serbuk rasa, garam, ajinomoto dengan lada. Masukkan semua sekali supaya dia sedap, sup dia sedap dimakan, sedap dirasa. Tengok mendidih tu. Lepas tu saya gaul slow guys. Gaul slow bagi dia bercampur dengan perisa yang tadi tu. Yang ini kalau makan jangan tanya-tanya, tahu tak, memang menjilat jari guys. Tengok tu. Okey, lepas tu kita masukkan taufu kita. Masukkan taufu ni sebab air sudah mendidih tadi. Lepas tu kita masukkan taufu. Lepas tu kita gaulkan sampailah sama rata dengan isi-isi usus-usus hati jantung tu. Lepas tu kita masukkan daun salad. Masukkan. Yang meliuk saya nampak ni guys. Tengok tu. Aduh. Ini bukan kaleng-kaleng ni. Kalau makan pasti 2 pinggan ni guys. Tengok. 1 kuali tu. Kuah tu. Nampak? Isi pun banyak. Alamak. Sudah masak pula. Okey, kita ambil daripada kuali, masukkan dekat pinggan. Aduh, pinggan yang ni saya beli dekat pasar pagi tadi. Semasa saya beli usus tu, beli hati satu mangkuk ni RM15 tu. Cina tu beritahu kat saya tadi RM15. Memang tahan lah. Boleh masuk dalam oven lah. Nampak? Masih berasap lagi. Thank you for watching. Tahu tak? Jangan lupa like, comment, share and subscribe Apai Imi Family Channel.